Awak cakap tu tidak. Tak, saya rasa Dato' Nasir hanya bercanda saja, tapi mungkin satu penghargaan yang sangat besar kerana teater ini diarah oleh seorang legenda yang sangat saya kagumi daripada kecil, iaitu Dato' M. Nasir dan juga Datin Maria Musa. Dan if you can see from the rest of the cast juga tadi, ramai pelakon-pelakon yang hebat-hebat, pelakon-pelakon yang hebat, di mana walaupun saya pertama kali, tapi sewaktu masuk dalam latihan, everyone was very supportive dan tidak segan ataupun tidak lokit dengan ilmu dalam pementasannya macam I take it as a learning journey and also it's going to be a highlight of my career sebagai seorang. Pada waktu pertama kali saya ditawarkan untuk pergi ke audition ni, I was really self-doubting lah sikit, macam okay, this is something completely new. Of course lah, siapa-siapa pun akan rasa macam okay, it's going to be a very big overwhelming thing. Will I do justice kepada watak tersebut, kerana ini adalah satu pementasan yang sangat besar. Macam Dato' M. Nasir kata, it is 6 years in the making, right? 6-7 years in the making. So untuk Alif, that was my thought initially, tapi Alif banyak berbincang dengan Aisyah, my sister. Alhamdulillah dia pernah buat teater di a few places in Singapore dan juga ambil restu dan juga nasihat daripada Umi Alif, ayah Alif, and everyone gave me very supportive. Macam it's okay abang, this is an experience. Kalau it is not for you after this, then it's okay, but you at least you try. So dengan kata-kata semangat itu, saya membulatkan hati dan pergi ke audition without expecting anything. Tapi alhamdulillah lah, dibeli katakan saya percaya ini adalah rezeki, dan sekiranya saya percaya bila Allah Ta'ala dah bagi rezeki ni, pasti Allah juga akan bantu saya untuk habiskan dengan baik, dan juga saya doa semoga pementasan ini secara keseluruhan akan bermanfaat di hati para orang yang menonton. Macam masuk So really I can still remember the time waktu saya datang untuk audition. I didn't know what to expect. It seems very familiar macam mana dulu like 15 years ago saya pergi audition untuk nyanyian dan sebagainya, tapi everyone was very welcoming, and then Dato' give a lot of words of wisdom juga pada saya. Dato' M. Nasir ni seorang yang sangat berwibawa. Dia ada banyak ilmu-ilmu yang kita harus ambil dan kupas, dan dia akan memberi satu perspektif baru dalam kehidupan. So for me, he's like a father figure to all of us, and I'm still kadang-kadang bila saya tengok banner macam aku kat sini, and this is going to be my very first theatre performance, and walaupun ada rasa nervous, tapi I just trust the process. Itulah bila saya cuba untuk piece the puzzles together, saya rasa ini adalah Allah menjawab doa saya. Mungkin saya dah lama rasa ingin beraksi semula dalam perkara. So dapat terus satu tawaran teater di mana semua itu akan together, nyanyian, lakonan yang di atas pentas, and then this is a classic sort of daripada abad ke-14, abad ke-15. Jadi nada kita bercakap berbeza. So it's a lot of these new things, seni silat di mana saya tak pernah ada background lagi, but to me, once I'm here, saya datang dengan hati terbuka untuk mempelajari apa saja ilmu yang saya boleh dapat. So lepas dia tu, ia juga, tapi at the same time, ia ada satu tanggungjawab yang sangat besar lah. Seperti saya katakan tadi, ini bukan hanya melibatkan satu atau dua orang, ini melibatkan satu keluarga Mansur dan Guru yang diterajui oleh Dato' M. Nasir. So I'm trusting the process, I'm giving my best every single day at training and practice. So is everyone else. Jadi untuk Alif, kita nantikan lah. Tetapi ada lagu-lagu ensemble. Dia macam ni. Dia ada lagu yang di dalam scene. Kerana 90% musical teater Mansur dan Guru ini dia adalah musical kan. Jadi ada lontaran dialog dalam lagu. That's something new kan. Jadi contoh dia bercakap dengan orang-orang istana dia, tapi di dalam lagu. So bermelodi, karakter kena jaga, muka kita punya wibawa sebagai karakter masing-masing kena bawa. So it takes a lot of practice, but I'm having a lot of fun in practice kerana saya rasa masa saya terluang dengan sangat baik lah. Kerana apa yang saya pelajari daripada training latihan untuk Mansur dan Guru ni, saya yakin dapat diguna pakai untuk kerja-kerja saya yang lain dan juga dalam kehidupan. Dan kita, I wouldn't put it as intense in a negative way, tetapi because intense, everyone is looking forward for training. Dia bukan macam kita rasa ada tak. Everyone is looking forward kerana everyone is excited. Macam mana nanti kita nak pentas sama-sama dan sebagainya. So untuk Alif, kita semua rasa macam alamak, too much ni tak ada. Kalau boleh kita nak lebih lagi training. Kita ambil extra class lagi dengan Datin Maria dan juga dengan Dato' M. Nasir. Tetapi I think all in all, I can safely say for the whole family of Mansur dan Guru, everyone is giving 150%. Not just the cast, tapi
tenaga pengajar, from the production dan sebagainya. Semua orang memberi yang terbaik. We are anticipating this to be a good show for everyone yang mungkin merindui untuk menonton persembahan dia ada scene-scene dia lah. Saya tak nak bagi tahu kan, nanti kantor. Tapi dia ada scene-scene di mana ada seni silat sedikit. So that's something new for me as well. Saya pun macam mana rupa dia kita saya tapi awak cakap tu nanti lagi. Taklah, saya rasa Dato' mesti hanya bercanda saja. Tapi mungkin untuk Alif, for me it's more on just focusing okay, how do I bring this character to life. It's not necessarily about how probably the character ada okay, how he's supposed to look. So maybe pada pendapat saya di mata Dato' Nasir dan juga Datin Maliani, mungkin saya mempunyai rupa yang mereka inginkan untuk watak termasuk di dalam lensa mereka. So it started off with that, and then of course after that kita ada audition untuk nyanyi pula dan sebagainya, movement kita dan sebagainya. So I think it's I don't know how to explain it, but other than it's just a rezeki lah. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Dato' M. Nasir dan juga Datin Maliani Musa kerana memberi saya kepercayaan untuk memainkan watak utama di dalam pementasan muzik. Saya memang sastra dan duka sebenarnya pada awalnya, tetapi Dato' M. Nasir ni adalah seorang yang sangat kurang bercakap, tetapi apabila beliau berkata-kata, kita akan fikir tu, macam ni. Dan dia beliau adalah seorang yang tidak lokek dengan ilmu sejarah, ilmu apa saja yang kita nak tanya, dia akan berikan pencerahan. So it's a very refreshing experience to be able to work with him and the rest of the team. So kadang-kadang bila kita tengah rehearse tu, kita tengok dia, mata jeling tengok. Kadang-kadang Datuk dia just menghayati. Lagi-lagi kita akan rasa okay, we do well. But then again, dalam pementasan ni saya rasa semua rakan-rakan saya dalam yang juga pelakon kita memberitahu Alif dalam latihan ini adalah tempat kita explore. Jangan takut untuk mencuba, jangan takut untuk dapat komen yang mungkin kenapa kau buat macam tu? Kenapa? Kadang-kadang kita terbiasa kita reserve kan sebab kita tak nak kena komen yang terbaik. Tapi rakan-rakan beritahu, Alif buat. Kalau benda tu tak elok, we learn together. That's where we find the characters. Macam contoh saya nak jumpa watak Mansur ni daripada explore. Kalau kita tak explore, kita akan beri interpretasi yang sangat kecil. So biar kayakan your interpretation dengan exploring. Buat je, buat. So saya alhamdulillah lah, saya dah cuba untuk buat dan I'm slowly getting there. Sebenarnya words of wisdom tu ada yang private lah. Tapi selebihnya tu yang saya boleh kongsikan, dia cakap tak apa Alif. Simple je Datuk, tak apa Alif. Cuba je, benda ni senang. Senang je. Kau jadi raja, bayang kau jadi raja, senang je. Macam tu je, tapi kita cakap senang. Amin Datuk saya first time ni. Tak apa, senang je, cuba buat je, buat. So actually that's how it started the ball rolling. Kita kena apa, I think not just here, tapi anything we do in life, apa yang kita nak buat, the first step tu yang paling penting. Kadang-kadang kita plan okay, tak nak aku akan buat macam ni, aku dah ready baru aku buat. Kadang-kadang waktu dan opportunity datang pada waktu yang kita tak ready, kita kena terjun saja dan buat. Dan bila kita buat salah, kat situ kita belajar untuk kita perbaiki. Ingat Jadi kita tawakal. Masih nombor 2. Allah. Nombor 5 saja. Allah betul. Terima kasih.